Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa nak buat rendang ayam pula ya. Tadi buat rendang tok, rendang daging ya. Bawang besar tu 2 biji, tinggal sedikit untuk tumis. Lepas tu 3 batang serai, 4 biji bawang putih, 4 inci halia, 1 inci lengkuas, kunyit hidup tu dalam 2 inci ya. Dikisar semua ya, tapi jangan kisar halus sangat ya. Agak-agak kasar sedikit. 7 sudu makan cili kisar. Kerisik 1 pek kecil je ya. Tak perlu kisar halus sangat bahan-bahan tu ya. Sebab kita nak makan rendang tu nak ada rasa kasar-kasar sikit. Tapi janganlah kasar sangat pula. 1 kotak santan garam, tambah air ya. Ni kita nak kisar dan nak tumis bawang tu. Bawang yang kita tinggalkan sedikit tadi tu ya. Ni dah dikisar. Masukkan semuanya, letak air sedikit ya. Lepas tu cili kisar masukkan sekali. Masak hingga kering ya dan pecah minyak. Dah nampak kering ya, dah pecah minyak. Masukkan asam keping tu. Masukkan ayam tu semua. Gaulkan rata, lepas tu ditutup. Dimasak ya ayam tu dulu. Dah mendidih ya, ayam pun dah separuh masak tu. Masukkan santan tu. Biarkan ayam tu masak betul-betul dengan santan tu ya. Masukkan kerisik. Gaul kerisik tu ya. Lepas tu letaklah garam, perasa. Tunggu kering sedikit ya. Ada kuah sikit-sikit je ya. Masukkan daun kunyit tu kalau sukalah. Bila dia nak kering sedikit tu, dah minyak dia mesti keluar banyak kan. Sebab tadi letak kerisik. Jadi kita boleh buang minyak tu ya. Ni opah dah buang minyak dia ya. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.